Introduction. This project is part of the assessment for the course DCC 40142 Steel Structure Design, and it is carried out in a group. The main objective is to design a single-story steel building based on Iroko 3. The key structural elements involved in the design are the beam, column, roof truss, and connection. The structure is designed to support both permanent and variable load, such as the weight of the roof, lighting and insulation, safe weight of the structure, and imposed roof loads. In structural theory, beams resist bending, columns carry the vertical loads, trusses handle tension and compression forces, while connection ensure the safe transfer of forces between elements. The design follows the principle of limit states designed to ensure safety and structural stability. This project provides students with the opportunity to apply theoretical knowledge to practical design and structural detailing. Good morning to Sir Cyril. Before I start my beam design calculation, let me introduce my name. My name is Faiz bin Ismail. My metric number 07 DKA23F1011. So, for beam design calculation, I start with factorial load with total load on the slope GK equal to 0.46 kN per meter square, and variable load on the slope QK equal to 0.60 kN per meter square. And now I will start with the reaction force for MA, FY, and FX. For MA, after you calculate all the load, we will get 30.4 kN, and the arrow is going to up. For FY, if we don't calculate all the load, we get the RAY 30.4 kN, and the arrow is going up also. For FX, we get 0. And the last, we determine the SFD and BMD from design load. After draw the SFD and BMD, we need to complete the calculation of the SFD and BMD moment diagram. So, for this beam design, I use beam size 762 times 267 times 197 UB in grade S275 steel that I get from the table properties for beam. Next is classify cross section that I get from the table 3.1. From class 3.2.6, we will get the EG, which is the E 210000 N per millimeter per square, and the G is 81000 N per mm square. Next, from the class 5.5.2, we will use the formula and we will get equal to 0.92. From table 5.2, we will calculate the flange and web. So for the flange, we will get 8.28, while the flange is class 1. And for the web, we will get 6.2, while the web is class 1 also. Regarding from the class 6.2.5, we will count the bending moment resistance of cross section using formula from 6.13, which is
the formula is MC times Y times RD equal to WPL times Y times Fy over MO for class 1 and 2 section. And after calculate, we will get 1971.8 kNm. And the cross section resistance in bending moment is okay. For class 3.2.2, we will do the lateral torsional buckling check, which is the MED equal to 1 to 1.6 kNm. And we will use the formula for 6.55, which is MB RD equal to XLT Fy Wy Fy over M1. And we get the answer is 4353 kNm. So the non-dimensional slenderness, we will get 0.67. From table 6.4, we will select the buckling curve and imperfection factor XLT using formula H over B equal to 769.8 over 268 equal to 2.87, bigger than 2. So for a roller, one section with H over B bigger than 2, use buckling curve B. From table 3.6.3, for buckling curve B XLT equal to 0.34. From class 6.3.2.2, we will calculate the reduction factor for lateral torsional buckling XLT using formula that we will get from 6.56. And we will get the XLT is 0.90. And the last step is using formula that we get from 6.55, which is MB times RD equal to XLT WY Fy over M1. So we will get 177.5. I'm sorry, we will get 1775 kNm. So we will check the MED over MBRD equal to 1 to 1.6 over 1775 equal to 0.07 less than 1.0, which is, it means the beam is okay. Therefore, beam 762 times 267 times 197 S275 is suitable. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang bahagian kolom. Dalam projek ni kami memilih kolom yang bersaiz 254 kali 254 kali 73 universal kolom yang diperbuat daripada glue grade S275. Pemilihan section ini dapat dibuat berdasarkan keperluan beban yang rendah serta kekuatan bahan yang mencukupi untuk aplikasi struktur satu tingkat. Kami juga telah menyenaraikan dan menganalisis beberapa parameter penting bagi section ini seperti tinggi keseluruhan, lebar 254 kali 254 kali 73 universal kolom yang diperbuat daripada glue grade S275. Pemilihan section ini dapat dibuat berdasarkan keperluan
beban yang rendah serta kekuatan bahan yang mencukupi untuk aplikasi struktur satu tingkat. Kami juga telah menyenaraikan dan menganalisis beberapa parameter penting bagi seksyen ini seperti tinggi keseluruhan, web berflange, ketebalan flange dan luas area. Setiap parameter ini penting untuk menentukan sama ada seksyen mampu menanggung beban, lompatan dan kesan lenturan yang mungkin berlaku. Kami juga telah mengirani sebuah keboleh lenturan iaitu CW, TW dan CFTF. Nilai masing-masing adalah 23.3 dan 7.77 yang menunjukkan seksyen ini berada dalam jurat yang dibenarkan. Berdasarkan kiraan ini dan boleh dirujuk kepada standard Eurocode 3, seksyen ini diklasifikasikan sebagai kelas 1, yang bermaksud ia boleh mencapai rintangan maksimum melalui kapasiti penuh dan sangat sesuai digunakan untuk menampung beban struktur dalam keadaan reka bentuk had. Seterusnya saya telah mengira upayaan penampang kolom untuk menahan beban lompatan. Nilai rintangan lompatan atau NCRD dikira dan hasilnya adalah 2560.25 kN. Dia jauh lebih baiklah berbanding sama rekaan yang dikenakan ke atas kolom iaitu 7.61 kN. Perbandingan ini menunjukkan seksyen yang dipilih mempunyai kapasiti lompatan yang sangat mencukupi dan berada di dalam zon selamat. Selain itu, kami juga telah mengkajilah struktur keboleh bengkokan. Kami menggunakan kaedah pengiraan faktor pengurangan atau reduction factor yang merupakan sebahagian daripada analisis yang berdasarkan Eurocode 3. Bagi paksi sama, paksi YY, kami telah menentukan bulking yang sesuai melalui rujukan pada jadual 6.1 dan 6.2 dalam Eurocode 3. Jadi panjang efektif kolom ialah 6000 mm dan nilai faktor pengurangan reduction factor diperoleh adalah 0.82. Dari nilai ini, rintangan terhadap bulking bagi paksi YY atau NBYRD adalah 2099.41 kN. Dia menunjukkan nilai melebihi rekaan sebenar yang membuktikan bahawa dia selamatlah dari segi kestabilan terhadap lenturan. Antara sekali kami mengira juga paksi ZZ dengan kaedah yang sama, mengira reduction factor dan dapat 0.50. Nilai terhadap bulking atau NBZRD saya dapat 1280.13 kN dan juga melepasi keperluan beban rekaan sebanyak 7.61 kN. Oleh itu, saya dapat menyimpulkan bahawa kolom ini bukan sahaja mampu menampung beban dari segi lompatan, tetapi juga dia stabillah terhadap sebarang kemungkinan bulking sama ada paksi utama atau paksi minor. Kesimpulannya, saya mengesahkan bahawa saiz 254 kali 254 kali 73 universal column ni dia selamat dengan UCE universal column dengan keluli grade S275 ni sesuailah dan selamat digunakan dalam reka bentuk mini project ni sebab dia memenuhi syarat dalam Eurocode 3 dan mencukupi.
Assalamualaikum dan selamat malam. So hari ini saya akan membentangkan tentang roof truss design calculation. Okey, seperti mana kita tengok roof truss design yang telah diberi dalam soalan. Okey, so first kita akan analysis of truss. Kita akan determining point loads and the nodes. So first, apa perlu kita buat? Kita akan cari total dead load on slope. So total dead load on slope, selepas kita tambah yang telah diberikan lah dalam soalan tu, kita akan dapat 0.46 kN per meter square. And then kita ambil imposed load on slope dalam soalan yang telah diberikan. So kita dapat 0.6 kN per meter square. And then factorial load Q equal to 1.35 GK plus 1.5 QK. So hasil daripada kita akan masukkanlah total dead on slope and imposed load on slope, dan kita akan dapat 1.521 kN per meter square. So kita terus akan cari area of load transfer to intermediate nodes. A equal to SP darab ST. So 2 darab 5 kita dapat 10 meter square. And then lepas tu kita akan cari point load at nodes. So yang dari factorial load and darab load area akan dapat 15.2 kN lah. So the nodal load on the truss is 15.2 kN. So selepas tu kita akan buat anak panah ke bawah, 15.21 1, 2, 3, dan di hujung support roof tu 15.21 tu kita akan bagi dua lah, 7 jadi dia akan jadi 7.61. Selepas itu kita akan cari kita akan calculate lah reaction force dia. So asal daripada calculate reaction force dia, kita dapat RE 30.43 kN and RA ialah 30.42 kN. Total span panjang truss layout ni 4 lah, 16 meter. So lepas kita cari reaction force, kita akan guna method of joint lah untuk kira dia punya keseimbangan dalam truss layout ni. Okay, so kita tengok di joint A FY 30.43 tolak 7.61 dia ke bawah lah, support dia ke bawah, jadi dia akan jadi negatif. So plus FAV sin sebab dia FY sin 36.87. Macam mana kita boleh dapat sudut di antara BAH? So kita akan pakai tan kuasa negatif 1. Lepas tu kita akan bahagi 3/4. So kita dapatlah 36.87. Okay, terus kita akan dapat FAV sama dengan negatif 38.03 kN. So bila dia negatif, dia akan jadi compression lah. Okay, kalau dia positif, dia akan jadi tension. So bila FAB ni negatif 38.03, so dekat bahagian sebelah dia iaitu FED dia pun sama juga, sebab dia simetri lah, orang panggil simetri begitu. Okay, so lepas tu kita akan cari FX sama dengan kosong, FAH tambah negatif 38.03 cos sebab dia FX. So 36.87 equal to 0. So FAH sama dengan 30 positif 30.42 kN.
So dia positif jadi tension. So FAH ni begitu juga dengan FEF, sebab dia simetri lah dengan FAH. So sama lah dia punya load, dia punya ni lah load. Lepas tu join H pula kita cari. Okay, Fx sama dengan kosong, FH. Okay, seterusnya kita pergi ke join B. Okay, seperti kita tengok sini, kita dah dapat FAB, kita dah dapat hasil daripada kita cari dekat join A. Okay, so Fx sama dengan kosong, FB cos 36.87 tambah FBG cos 36.87 tolak negatif 38.0, 3 cos 36.87. Jadi 0.8 FBC tambah 0.8 FBG tambah 30.42. So lepas tu kita cari dekat FY pula. So FBC sin 36.87 tolak FBG sin 36.87 tolak negatif 38.03 sin 36.87 tolak 15.21. So yang dapat 0.6 FBC tolak 0.6 FBG tambah 7.61 sama dengan kosong. So kalau kita tekan kalkulator tu, kalau saya pakai kalkulator yang baru lah, yang warna putih yang baru tu. So first kita akan tekan alpha, baru tekan first tekan mode, baru tekan alpha, baru tekan baru tu press number 1. Kalau kat sini ada dua benda, FBC dan FBG. So press 2 lah, dan kita akan masukkan nombor dan tekan sama dengan dan kita akan dapat FBC sama dengan negatif 25.35 compression dan FBG negatif 12.67 compression juga, sebab dia negatif, dua negatif jadi compression. Okay, so dekat join C pula, hasil daripada kita dapat FBC. So kita letaklah error dekat situ, negatif 25.35. So Fx sama dengan kosong, so negatif buat kurungan negatif 25.35 cos 36.87 tutup kurungan tambah FCD cos 36.87 sama dengan kosong. So FCD tu sama dengan negatif 25 lah, negatif jadi compression. So Fy sama dengan kosong, FCG tolak 25 sin 36.87 tolak buat kurungan tutup 25.35 sin 36.87 tutup kurungan tolak 15.21 sama dengan kosong. So FCG itu sama dengan 15. So hasil daripada kita buat method of join ni, kita akan pilihlah mana satu yang paling tinggi di antara join-join yang kita telah buat ni lah. So the highest compression force ialah FAB sebanyak 38.03. Seterusnya kita akan pergi ke design of tension members. Seperti yang kita dapat tadi, kita dapat highest tension force ialah sebanyak 30.42 km. Okay, so kita akan try dulu pakai size 125/75/8L. So AG dalam jadual Eurocontrol kita dapat 1150 M kuasa 2, IY dari Eurocode 40 mm, IZ sama dengan 20.9 mm. Ini semua radius of gradation lah. IU radius of gradation, U
sama dengan 42.1 mm, IV 16.3 mm, dan thickness ialah 8 mm. So terus kita akan buat design strength. Kita refer daripada table 3 Eurocode 3, table 3.1. T sama dengan 8 mm, lebih kecil daripada 40 mm. So steel grade dia ialah S275. So FY 275 N per mm kuasa 2 dan FW ialah 430 N per mm kuasa 2. So diameter of bolt D ialah 20 mm. For section with holes, the design distance NTRD should be taken as the smaller of ikut formula ni lah yang dia lagi beri. So the design persistence of the gross cross section in PLRD 1150 darab 275 darab 10 negatif 3 bagi 1. So kita dapat 426.25. And NURD 0.9 darab 1235.84 darab 430 darab 10 negatif kuasa 3 bagi 1.25. So kita dapat 382.62 km. Therefore NTRD ialah 38.62 kN. So kita cek balik, kita bahagilah use tension force tu 30.42. Kita akan bahagi dengan NTRD yang kita dapat, iaitu 382.62 kN. So 0.08 lebih kecil dari 1.0. So the section is suitable to carry the tension force. So dia size ni suitable lah untuk carry the tension force. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi ke design of compression member with single angle action. So connected by two bolts of 20 mm nominal diameter. So saya ada typo di bahagian compression ni. Punya saya letak compression force, tapi saya tertulis tension force. Okay, so nanti saya akan tukar. So NED sama dengan 38.03 kN compression force. So sebelum ni saya dah try pakai 125 darab, yang saya pakai size sama dengan ni lah tension member ni, 125 darab 75 darab 8N, tapi dia tak berapa ngam di kawasan cross section classification. Dia memerlukan local buckling. Okay, jadi saya tukar, saya ambil size lain, iaitu 80 darab 60 darab 7L. So dari Eurocode 3 table 3.1, AJ 938 mm kuasa 2, IY, IZ, IU, IV itu radius of variation, and T itu thickness lah, thickness sama dengan 7 mm gitu. Okay, so design strength ni T sama dengan 7 mm lebih kurang daripada 40 mm. So dia steel grade S275 lah. So FY 275 N per mm kuasa 2 and FU 430 N per mm kuasa 2. So kita terus pergi ke cross section classification. Kita refer the Eurocode 3 table 55 sheet 3. Okay, H bagi T, lepas tu B tambah H bagi 2 darab T. Okay, so H bagi T 11.4 lebih kurang daripada 13.8, maksud dia 6 lah. Okay, so terus P ke B tambah H bagi 2 darab T. So 10 lebih kurang daripada 10.58. Okay, kira ok lah. So section is class 3 and not susceptible for local buckling. Okay, so the smallest radius of variation IV 12.8 mm will contribute to the largest slenderness LCR bagi
IV. Hence, VV is the weakest axis. Buckling resistance, but the weakest axis, VV axis in VRD. So ni adalah formula in VRD. Sudah kita refer dari Euro ketiga plus 6.3.1. So where the capacity of reduction factor is given, kita ikut formula ni. Kita pakai formula reduction factor is given. Kita refer ikut Euro code 3 clause 6.3.1.2. So So 0.74 lebih kurang daripada 1.0. Section 80 darab 60 darab 7L is suitable to carry the compression force. Okey, salam sejahtera. Sekarang saya akan terangkan bahagian saya, iaitu connection untuk mini project ni. So mula-mula kita kena buat dulu analisis tentang connection lah. Contoh dia, analysis is carry out to determine the total shear force acting on each bolt. Dia macam analisis ni dijalankan untuk tentukan daya Ricci keseluruhan yang dikenakan pada setiap bolt. Okey, macam kita boleh tengok, bolt sama dengan D sama dengan 20 mm, holes E1 40 mm, P1 100 mm dan D0 26 mm. Okey, seterusnya external load include a direct shear force of 13.4 kN and a moment of 121.6 kN. Beban luar ni terdiri daripada Ricci langsung sebanyak 30.4 kN dan moment sebanyak 121.6 kN meter. Okey, kita boleh tengok jalan kira dia, summation X2 sama dengan 2 darab 50 kuasa 2 sama dengan 5000 mm. 2 darab 50 kuasa 2 tu sebab kita ada 2 bolt pada satu bahagian, jadi ada summation Y sama summation X, jadi kita kena tambah dua-dua tu untuk buat pengiraan nanti. Terusnya R1 50 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2, lepas tu punca kuasa, dapatlah 70.71 mm. Terusnya untuk formula shear torsion, kita boleh guna FT sama dengan PER1 over summation X kuasa 2 tambah summation Y kuasa 2. Bila di sini kita kasih masukkan data, kita dapat 21.5 kN. Dan direct shear per bolt is 15.2 kN and the torsional shear due to the moment is 21.5 kN. Daya Ricci langsung setiap bolt dia ialah 15.2 kN, manakala daya Ricci akibat kilasan moment 21.5 kN. And then combined effect is calculated using vector sum of force resulting in a shear of 51.1 kN. Yang macam saya cakap tadi, kita guna formula itu. Terusnya, this value will be used to check bolt design strength. Nilai-nilai yang akan kita bandingkan dibandingkan dengan kekuatan reka bentuk bolt. Seterusnya kita akan buat design resistance against external force. Bolt diameter 20 mm, hole 20 mm, bolt 8.8. Saya ambil reference dari Eurocode 3, table 3.4. Jadi kita boleh assume
shear assumed to occur the threaded section with a net area 245 mm square. Jadi kita anggap ketentuan berlaku di bahagian berulir. Jadi luas keratan bersih bolt adalah 240 mm persegi. Seterusnya, shear strength of bolt material is 800 Newton mm square. Kita ambil dari reference Eurocode 3, table 3.1. Kekuatan Ricci bahan bolt dia adalah 800 Newton lah per milimeter persegi ikut jadual dari Eurocode 3. And then bearing resistance is based on edge distance and pitch. Ketahanan galas dikira berdasarkan jarak dari tepi dan pandang antara bolt. Formula dia FB, RD sama dengan K1 AB FU over M kuasa 2, where AB and K1 is the smallest of the table Eurocode 3.4. Terus kita jump into the calculation, yang mana formula dia EI over 3DO sama dengan 40 over 3 darab 22, kita dapat 0.61. Seterusnya P1 over 3DO tolak 1/4, kita dapat 80 over 3 darab 22 tolak 1/4 sama dengan 0.97. And lastly FUB over FU 800 over 430, kita dapat 1.86. Jadi minimum bearing factor A min adalah 0.61. Untuk bahagian K1 kita guna formula 2.8 E2 over D0 minus 1.7, kita dapat 2.8 bracket 40 over 22 tolak 1.7 sama dengan 3.4. And then 1.4 darab 4 maafkan saya 1.4 P2 over D0 minus 1.7 sama dengan 1.4 dalam bracket 40 over 22 tolak 1.7 sama dengan 3.39. Jadi dia tidak lari jauh, jadi kita boleh proceed teruskan kira. So K1 factor is determined based on edge and pitch distance. Result K1 equal 2.5. Jadi faktor K1 ditentukan melalui jarak, tepi dan pandang bolt. Hasilnya ialah K1 sama dengan 2.5. Untuk final bearing resistance, kita guna formula K1 AB FU DT over M2 yang formula kita sebut dari awal tadi. Jadi calculation dia macam tertera di situ. Kita dapat 264.2 kN. Itulah final bearing resistance dia. Compared to apply shear 54.1, bolt is safe. Jadi conclusion dia, bolt diameter 20 mm dan grade 88 adalah sesuai dan memadai untuk sambungan ini. Jadi kita boleh guna untuk membuat ini. Kita boleh proceed dia. Jadi inilah drawing keseluruhan kami setelah kami membuat kira-kira, dan lukisan ni kami buat di Revit. Jadi struktur ini menggunakan anggota-anggota beam, kolom yang utama disambungkan ke sambungan bolt. Di bahagian kiri atas kita boleh lihat lukisan perspektif keseluruhan struktur bumbung dari pandangan isometrik. Di bahagian kanan atas terdapat lukisan detailing sambungan bolt menunjukkan saiz plate, saiz bolt, M20 serta susunan bolt untuk sambungan beban P. Lukisan di bawah kanan pula itu sambungan antara anggota-anggota truss dengan tiang utama, menunjukkan bagaimana ia disambungkan secara kekal. Seterusnya, saiz anggota peluli yang digunakan adalah seperti berikut lah: 1.0
125/75/8BL untuk ahli dalam keadaan tegangan, dan 80/60/7L untuk ahli dalam keadaan mampatan. Lukisan ni penting kerana ia memberi elemen-elemen utama dan bagaimana sambungan dapat dilakukan secara fizikal di tapak. Jadi kita jump to conclusion dia. Jadi secara keseluruhan reka bentuk struktur bangunan single story ini telah memenuhi semua keperluan keselamatan dan prestasi mengikut Dewan Antarabangsa. Semua komponen utama, kolom, beam, truss, connection telah direka bentuk dengan faktor keselamatan yang mencukupi dan mematuhi Eurocode 3. Setiap komponen mampu menanggung beban maksimum yang dijangka dengan margin keselamatan yang baik. Material FNC pemilihan grade steel S275 memberikan keseimbangan optimum antara kekuatan dan kos. Jadi kunci untuk komponen ini performance, pertama beam 762 darab 267 darab 197 UB memenuhi keperluan bending dan buckling resistant. Yang kedua, kolom 254 darab 73 UC mempunyai buckling resistant dan yang jauh melebihi beban iaitu 7.61 kN. Seterusnya connection bolt 20mm grade 88 mempunyai shear 245 kN dan bearing resistant 264.2 kN yang lebih tinggi daripada shear force iaitu 54.1 kN. Seterusnya roof tension member 125 darab 75 darab 8 PL dan compression member 80 darab 60 darab 7L beroperasi pada utilization ratio rendah 0.08 dan 0.74 menunjukkan kapasiti lebih tinggi daripada keperluan. Di rumusan akhir kami, reka bentuk ini bukan sahaja selamat dan stabil, malah juga ekonomik dan efisien dari segi penggunaan bahan. Ia bersedia untuk dilaksanakan sebagai jaminan prestasi yang baik di bawah keadaan beban normal. Sekian, terima kasih.